Jadi pada harinya ialah kita tengok makna yang ketiga. Apa dia? Makna yang ketiga Ar-Rahman ialah Allah melenyapkan kesulitan dan masalah kita. Manakala Ar-Rahim Allah menggantikan dengan kesenangan. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian. Hidup manusia ini sentiasa sahaja dalam keadaan ada masalah. Kerana di sana ada satu falsafah yang berbunyi, apa makna kehidupan? Makna kehidupan ialah perpindahan daripada satu masalah kepada satu masalah. Tuan-tuan catat betul-betul ya. Apa maksud kehidupan? Salah satu definisi kehidupan ialah perpindahan daripada satu masalah kepada satu masalah. Tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang sunyi daripada masalah. Mungkin tuan-tuan kata, oh, bayi yang baru dilahirkan, suci bersih, tidak ada masalah. Jangan kata. Bahkan bayilah orang pertama yang ada masalah. Apa buktinya? Seawal bayi itu lahir daripada kandungan ibunya, terus dia berhadapan dengan masalah, dan masalah pertama yang dihadapi oleh bayi tersebut ialah sejuk. Rupa-rupanya dalam kajian kedoktoran, ketika bayi berada dalam kandungan ibu yang dibungkus dengan air ketuban dan dia selesa sangat dengan panasnya, dengan selesanya. Jadi bila lahir ke atas muka bumi, tidak ada lagi air ketupan yang menampung kehidupan dia, itu sebab dia menangis kesejukan. Perasan ataupun tidak, nurse cepat-cepat mandikan, kemudian bungkus 2-3 lapis. Kita kata, panas bayi tak? Dia sejuk tu, itu sebab perlu dibungkus. Maknanya apa dia? Maknanya dia berhadapan dengan masalah. Bayi itu nak bergerak menjadi kanak-kanak pun ada masalah. Sekejap nangis, nak aiskrim menangis, nak ikut mak menangis. Artinya apa dia? Makin besar, makin banyak masalah. Remaja, makin banyak masalah. Di peringkat dewasa, makin banyak masalah. Di peringkat orang tua, makin banyak masalah. Raja di istana pun ada banyak masalah. Mereka hidup penuh dengan protokol. Akhir sekali, mereka tidak selesa dengan kesenangan yang ada dan dianggap itu masalah dalam kehidupan mereka. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan hadirin muslimin dan muslimat sekalian, soalannya ialah, akidah kita sebagai seorang Muslim, siapakah yang boleh mencabut dan membuang akan masalah kita ini? Maka jawapannya tidak lain dan tidak bukan ialah Allah. Allah mana? Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman. Maka tugas kita di sini hadirkan dua perkara. Apa dia? Pertama sekali ialah kita dikehendaki supaya memperbanyakkan doa kepada Allah dan doa itu mesti dilantunkan dengan Asmaul Husna. Contohnya begini. Kalau selama ini kita hanya angkat tangan berdoa saja. Nak di bulan Ramadan kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, aku ada masalah kesihatan, bla 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 bla. Masalah ekonomi, bla 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 bla. Masalah rumah tangga, bla 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 bla. Wahai Allah, tolong selesaikanlah masalah aku. Hadirin, betul ke salah berdoa macam tu? Betul. Allah dengar tak? Dengar. Tetapi percayalah hadirin sekalian, berdasarkan kepada apa yang kita belajar pada siri-siri yang lepas, terutama sekali bila kita merujuk kepada ayat Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu ada nama-namanya yang indah-indah, yang baik-baik, yang comel-comel. Maka lantunkanlah Asmaul Husna ketika mana kamu ingin berdoa kepadanya. Macam mana kita nak bawa hal tersebut dalam doa kita? Artinya, kita berdoa kepada Allah, kita menyebut, Ya Rahman. Wahai Allah yang maha bersifat Ar-Rahman. Yakni,
yang maha mendengar akan aduan hamba-hambamu yang bermasalah. Wahai Allah, sesungguhnya masalah ini adalah ujian daripada Engkau untuk menguji aku. Sejauh mana tahap kesabaran aku, sejauh mana tahap syukurnya aku, sejauh mana tahap berimannya aku. Pun begitu, wahai Allah, aku memohon ke hadrat-Mu, Allah yang bersifat Ar-Rahman, supaya cabut buang segala kesulitan dan kerumitan dalam hidup aku ini dan gantikan ia dengan solusi yang terbaik. Jadi, yang paling penting di sini hadirin sekalian ialah macam mana kita ingat kepada Allah masa sulit. Berdoa, tapi maksimalkan doa kita. Maksimalnya bagaimana? Iaitulah dengan cara kita melantun-lantunkan dengan kataan Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Itu maksud kepada Ar-Rahman. Baik. Manakala Ar-Rahim, Allah menggantikan dengan kesenangan. Jadi sekarang kita ni masuk package. Wahai Allah yang bersifat Ar-Rahman, aku sekarang ni ada 3 masalah. Masalah pertama aku ialah aku dibuang kerja. Sedangkan di belakang aku nak sara anak isteri. Wahai Allah, Engkau sajalah Tuhan yang maha baik, lenyapkanlah aku ini daripada masalah yang sedang menimpa diriku, dan Engkaulah juga Tuhan yang bersifat Ar-Rahim, tolong gantikan masalah yang aku hadapi ini dengan kesenangan, dengan solusinya, dengan penyelesaiannya yang boleh menjadikan kehidupan kami ini selesa. Masya Allah, selesai masalah tu. Ya Allah, Engkau Tuhan yang bersifat Ar-Rahman. Sekarang ini aku merengek kepada kamu, merintih kepada kamu, mengadu kepada kamu. Aku ada masalah, wahai Allah. Apa masalahnya? Nah, aku ada 4 orang anak. Anak yang pertama, yang kedua, yang ketiga, alhamdulillah semuanya menjadi elok sahaja. Entah macam mana, wahai Allah, anak yang keempat ni degil sedikit, liar sedikit, bodoh sedikit. Ini merupakan masalah dalam keluarga aku sekarang, merujuk kepada anak aku yang bongsu. Justru wahai Allah, Engkau Tuhan yang bersifat Ar-Rahman, yang bakal melenyapkan masalah anak aku tadi, maka Engkau juga Tuhan yang bersifat Ar-Rahim, yang akan menggantikannya dengan kesenangan. Wahai Allah, cerdikkanlah anak aku yang bodoh tu. Wahai Allah, jadikanlah anak aku tu anak yang beradab dan berakhlak. Wahai Allah, jadikanlah anak aku yang liar itu menjadi taat kepada ibu ayah dan taat kepada Engkau. Wahai Allah, Engkau kan Tuhan yang bersifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allahu Akbar. Seronoknya hadirin sekalian, bila kita boleh berdoa kepada Allah dengan kita melantun-lantunkan Asma'ul Husna. Ibarat kata macam ni nak tahu. Ibarat kata seekor kucing, bila dia boleh datang kepada tuan dia dan dia tahu tuan dia tu baik sangat, maka dia pun berlegar-legar di kaki tuan dia sambil sapu-sapu badan ke kaki tuan dia sambil berbunyi miau, miau, miau. Kita nampak bagaimana suasana kucing itu sedang merengek di hadapan tuan dia. Kalaulah kucing itu boleh bertutur dan bercakap, wahai tuanku, tengoklah aku ni. Wahai tuanku, berilah perhatian kepada aku ni. Wahai tuanku, raihlah aku ni. Wahai tuanku, tatanglah aku ni. Itu maksud miau, miau. Dalam keadaan merengek-rengek, cium kaki kita. Kan begitu? Begitulah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hadirin sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu akan diri kita lebih daripada kita sendiri. Sebab apa? Allah Tuhan yang mencipta dan menjadikan kita. Allah jualah yang menjadi masalah kita, dan Allah jualah yang boleh menyelesaikan masalah kita. Jadi semuanya adalah datang daripada Allah. Kita sendiri pun datang daripada Allah, satu. Yang kedua ialah Allah jualah yang mentakdirkan kita ditimpa dengan masalah. Kedua, ketiganya ialah Allah Ta'ala juga yang maha berkuasa untuk gantikan dengan penyelesaiannya. Habis tu,
Dah semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah tidak solve segi masalah kita tanpa kita berdoa kepadanya? Tak, bukan begitu. Allah nak, aku cipta ini semua untuk kamu. Aku nak tengok sejauh mana kamu datang bersimpuh kepadaku. Sejauh mana kamu datang merengek kepadaku. Sejauh mana kamu datang angkat tangan berdoa sepuas-puasnya kepadaku. Maka di situlah kita akan nampak indeks hamba-hamba Allah yang berdoa. Ada yang berdoa lebih kurang, berdoa angkat tangan, wahai Allah ada masalah terus selesaikan, wahai Allah ada hajat terus sempurnakan. Ya, ada juga hamba Allah yang serius. Ya Rahman, Ya Rahim, wahai Allah, aku berhadapan dengan masalah yang sangat gawat. Apa masalahnya? Ialah masalah rumah tangga goyah sekarang ini, koyak sekarang ini. Wahai Allah, Engkau Maha mengetahui tentang hal lebih daripada aku sendiri. Justru wahai Allah, Engkau Tuhan yang bersifat Ar-Rahman, gantikanlah ia dengan solusi yang terbaik. Wahai Allah, Engkau Tuhan yang bersifat Ar-Rahim, bawalah masalah itu menjadi penyelesaian dan gantikanlah ia dengan sebuah baiti jannati. Contohnya begitu, Masya Allah, berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, aku sekarang ini berhadapan dengan kesempitan hidup. Dulu aku bekerja, sekarang aku tidak lagi bekerja. Majikan aku buang aku, suasana sekarang sangat kawat. Sedang aku terpaksa menyara anak isteri dan menyara anak isteri bukan satu kewajipan. Wahai Allah, tolong keluarkan aku daripada kelemasan ekonomi ini. Engkau kan Tuhan yang bersifat Ar-Rahman. Engkau Tuhan yang mencipta masalah untuk aku, untuk menguji aku sejauh mana aku bersabar, dan Engkau juga yang maha berkuasa untuk mencabut masalah dan gantikan ia dengan solusi. Engkau Tuhan yang bersifat Ar-Rahim. Engkau juga Tuhan yang bersifat As-Sami', yang maha mendengar. Tolong dengar ya retihan sang hamba ini. Kalaulah orang kafir di luar sana yang tidak beriman dengan Engkau pun kamu bantu, kamu tolong, kamu raih. Masakan aku yang beriman kepada Engkau, yang rokok dan sujud kepada Engkau, yang dahi mencecah ke lantai, sujud kepada Engkau, takkanlah Engkau tak sudi untuk menyantuni aku, wahai Allah. Masya Allah, seronoknya kalau kita boleh sembang sedemikian rupa, berlapikkan dengan Asma'ul Husna, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi hadirin sekalian, itu ialah makna ketiga kepada Ar-Rahman Ar-Rahim.